Ada satu amalan kejawen sederhana yang boleh buat aura awak lebih disukai tanpa awak sedar. Dalam kejawen, bukan sekadar wajah yang dilihat, tetapi pancaran batin yang dirasakan oleh orang lain. Jika batin awak bersih dan terarah, orang akan merasa selesa, malah boleh tertarik tanpa sebab. Ada satu amalan sederhana yang boleh awak lakukan setiap hari. Setiap pagi, sebelum memulakan aktiviti, berdirilah seketika. Tenangkan diri awak, tarik nafas perlahan dan fokus pada diri sendiri. Kemudian ucapkan dalam hati, "Sinaro wajahku kanti padang, rasa tentrem ana ing batinku, sopo sing nyawang, dadi seneng lan welas, kersaning Gusti, kabeh dadi becik." Ucapkan sebanyak 7 kali sambil benar-benar merasai ketenangan dalam diri awak. Jangan terburu-buru kerana dalam kejawen, rasa adalah kunci utama. Jika diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan awak akan mula merasakan perubahan. Orang akan lebih mudah tersenyum pada awak, lebih selesa berada dekat dengan awak, bahkan tanpa awak sedari. Tetapi perlu difahami, setiap orang mempunyai keadaan batin yang berbeza. Jika awak mahukan amalan yang lebih kuat, lebih khusus dan sesuai dengan tujuan awak, itu tidak boleh disamakan dengan orang lain. Untuk itu, awak boleh berunding secara langsung melalui nombor yang tertera di bio. Saya akan bantu bimbing awak secara peribadi